Saya dah malas kan? Bukan malas. Gerak hati. Kau tipu aku kan? Jangan percaya. Itu. Agak tu yang lamarin kau dulu baiknya. Saya bersyukur dapat kerja sini. Saya bersyukur sebab Allah dah gerakkan hati saya untuk jaga anak-anak syurga ni. Dan insyaAllah saya akan jaga dengan penuh kasih sayang. Saya bersyukur dapat bekerja dekat sini bersama anak-anak syurga yang sama-sama tumpang kasih sayang. Yang masa saya sebelum saya kahwin lagi, diorang sangat caring dengan saya. Semualah kongsi makanan, kongsi cerita. Saya bersyukur dapat bekerja dekat sini sebab jumpa anak-anak TVQ Amal ni, saya banyak belajar macam mana nak berhadapan dengan kanak-kanak.